Perjanjian di antara Khazanah Air Perak KAP dengan Pulau Pinang. Ini sebenarnya tidak ada kena-mengena dengan kerajaan negeri, sebab dia adalah di antara B2B, iaitu Khazanah Air Perak ni adalah entiti perniagaan JV company di antara Gamuda dengan PKNP. Dia orang yang akan berunding dan membuat perjanjian dengan pengurusan air Pulau Pinang. Sepatutnya kalau ikut tarikh asal yang saya dimaklumkan pada 10 hari bulan, iaitu hari Jumaat lepas. Tapi saya dimaklumkan bahawa pihak kerajaan Pulau Pinang minta tangguh sedikit, barangkali ada perkara yang nak diperhalusi lah. Di Penang yang punya minta tangguh, bukan KAP. Up to Penang lah. Once they are ready, they will sign it. Harga tu dah disetujui ke macam mana? Kita tak boleh nak umum selagi mana tak keluar dia punya janjian tu. Ini dia orang je. B dengan B. Business dengan business.